ke mana lagi? Kawan-kawan, tengok ni ada banyak kad kan? Farah pilih satu. Akila pun pilih satu juga. Yang ni lah. Jangan tunjuk pada Bas tau. Sekarang Bas nak teka. Farah, strawberry dan Akila, oren. Betul tak? Macam mana Bas tahu ni? Kagumlah tu. Kalau nak tahu macam mana Bas boleh teka, jom kita bersama dengan Abang David Lai dalam Magis at Kids on 2. Magis at Kids on 2. Meneka 3 kad dengan betul. Langkah pertama, sediakan 1 set kad permainan, sebatang pad dan sehelai kertas. Kemudian, balikkan kad seperti yang ditunjukkan. Mata kawan-kawan kena peka tau. Perhatikan kad yang paling kiri. Terbalikkan semula semua kad tersebut dan buka kad yang paling atas. Bahagikan kad kepada 3 bahagian. Ambil pen dan kertas dan lukiskan lambang, huruf atau nombor kad yang pertama seperti yang ditunjukkan. Angkat kad yang pertama. Seterusnya, lukis pula kad yang kedua dan angkat kad yang kedua. Akhir sekali, lukis kad yang ketiga yang telah diterbalikkan dan angkat kad yang ketiga. Pamerkan kad dan apa yang telah dilukiskan sebentar tadi. Sama kan? Selamat mencuba! Bas, ya. tahu Bas. Bagi tahu lah Bas. Kalau nak tahu, cuba tengok pada belakang kad kamu tu. Belakang. Lala, lagi. Tak apa. Minta maaf ya sebelum kamu semua kenakan Bas balik. Jom tengok kartun ya. Kawan-kawan, sama-sama kita saksikan kartun seterusnya. Ejen 1, 2, 3. Bas lari dulu. Bas ni.